Kenapa ramai founder dia kerja macam nak mati lah kerja, tapi dia duit tetap tak ada. Pertama sekali, kebanyakan founder ni, business owner itself, sebenarnya dia orang tak build business pun. Dia tak bina business, tapi dia bina self-employed. So called dia bina kerja untuk diri dia sendiri. So maksud dia macam setiap kali duit tu masuk, mesti dia lah orang pertama yang akan buat semua benda, nak settle semua benda, such as macam benda yang paling simple macam dia lah layanan customer, dia lah yang akan close sales, dia yang buat marketing, dia yang akan tengok operation, dia yang akan tengok staff. So income dia tu dalam bisnes dia tu bergantung kepada energi yang dia supply. So bila energi supply dia tu tinggi, so dia akan cepat drain. Bila cepat drain ni, dia akan jadi penat lah. So dia tak boleh lah nak buat semua benda tu. Bila semua benda tu tak buat, itulah orang panggil tu bukan bisnes, itu self-employed. Dia menghasilkan kerja gaji dia sendiri. Dalam bisnes ni yang paling penting kita kena ada satu sistem yang komprehensif yang boleh kita sendiri, walaupun kita ni hanya sekadar one man show dalam company, kita ada satu sistem yang komprehensif. So kita boleh tengok action plan kita sendiri, kita nak buat apa hari ni, apa yang kita target, macam tu lah. Itu yang kita panggil business, bukan self-employed.